Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurina Zihah binti Mazlan bernombor matriks di 2025-111-6619 dan rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama saya Rabiatul Adawiyah binti Abdul Abbas dengan nombor matrik di 2025-111-6621. Kami akan membincangkan satu analisis kes yang berkaitan dengan delinkuensi juvenil dan penyelewengan sosial yang pernah menggemparkan negara. Okey, kes yang kami pilih ialah kes Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain, iaitu bekas pegawai kadet Universiti Nasional Pertahanan Malaysia atau dikenali sebagai UPNM yang telah meninggal dunia akibat didera oleh rakan sendiri. Saya akan berikan sedikit sinopsis daripada kes ini. Kes ini berlaku pada tahun 2017 yang melibatkan sekumpulan pegawai kadet yang bertindak secara kejam menggunakan setrika panas kerana telah menuduh mangsa mencuri komputer riba salah seorang daripada rakan mereka. Zulfarhan telah mengalami melecur tahap 4 dan jangkitan serius dan akhirnya meninggal dunia selepas beberapa hari menahan kesakitan. Kes ini bukan sahaja melibatkan keganasan fizikal, malah mencerminkan salah guna kuasa, kegagalan empati dan penyelewengan nilai kemanusiaan dalam kalangan remaja dewasa. Di sini saya akan terangkan definisi dan konsep permasalahan berkaitan dengan kes Allahyarham Zulfarhan. Delinkuensi juvenil merujuk kepada tingkah laku menyimpang atau melanggar norma sosial dan undang-undang yang dilakukan oleh golongan remaja atau belia. Manakala, penyelewengan sosial ialah perbuatan yang bercanggah dengan nilai moral, etika dan norma masyarakat seperti keganasan, buli, penderaan atau salah guna kuasa. Dalam kes Zulfarhan, pelaku masih tergolong dalam golongan belia namun bertindak di luar batas kemanusiaan. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang faktor utama permasalahan yang boleh bermulanya kes Allahyarham Zulfarhan ini. Antara faktor utama yang dikenal pasti ialah yang pertama, budaya buli dan kekerasan yang dianggap normal di institusi mereka. Yang kedua ialah tekanan kumpulan atau lebih dikenali sebagai peer pressure. Yang ketiga ialah salah faham konsep disiplin dan hukuman. Contohnya, kita boleh melihat rakan-rakan Zulfarhan telah menghukum Allahyarham Zulfarhan tanpa menggunakan undang-undang yang betul dan peraturan yang betul. Yang seterusnya, yang keempat ialah kurang nilai empati dan kawalan emosi. Rakan-rakan beliau tidak boleh mengawal emosi ketika menghukum beliau dengan kejam. Selain itu, faktor ego, rasa berkuasa dan kegagalan membuat pertimbangan rasional turut menyumbang kepada perbuatan kejam terhadap Allahyarham Zulfarhan. Selain itu, kes Allahyarham Zulfarhan telah memberi beberapa kesan permasalahan, lebih-lebih lagi kepada mangsa, keluarga, pelaku dan juga institusi. Pertama, kesan kepada mangsa. Kesan kepada mangsa amat besar, iaitu mangsa kehilangan nyawa, penderitaan fizikal dan emosi. Kedua, kesan kepada keluarga mangsa pula termasuk trauma, kesedihan mendalam dan kehilangan insan tersayang. Ketiga, pelaku. Mangsa berdepan hukuman penjara, masa depan musnah dan stigma masyarakat. Dan akhir sekali, kes ini juga menjejaskan imej institusi pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem disiplin. Kes Allahyarham Zulfarhan sebenarnya boleh dielakkan menjadi lebih teruk jika kita mengambil strategi atau langkah awal kepada kes ini. Antara strategi yang boleh dilaksanakan ialah yang pertama, pendidikan nilai kemanusiaan dan empati. Yang kedua, penguasaan undang-undang yang tegas. Yang ketiga, sistem pemantauan dan saluran aduan yang berkesan. Selain itu, kita juga boleh memberikan khidmat bimbingan dan kaunseling, program kesedaran anti-buli dan peranan ibu bapa serta pihak institusi amatlah penting dalam membentuk sasiah belia.
Oleh itu, di sini kita boleh melihat beberapa pengajaran melalui kes Allahyarham Zulfarhan. Di sini kami ingin memberikan pesanan kepada diri dan masyarakat. Kes Zulfarhan telah mengajar kita bahawa tiada siapa berhak menyakiti orang lain walau atas alasan apa sekalipun. Kepada golongan remaja dan belia, fikirkanlah akibat sebelum bertindak. Kepada masyarakat, jangan menormalisasikan keganasan atas nama disiplin. Sesungguhnya, delinkuensi juvenil dan penyelewengan sosial bukan isu kecil tetapi mampu meragut nyawa dan memusnahkan masa depan. Semoga tragedi Zulfarhan menjadi pengajaran agar keadilan, empati dan nilai kemanusiaan sentiasa diutamakan. Sekian, terima kasih daripada kami berdua.